Okey, hari ni saya nak pergi beli barang dapur bersama isteri saya yang ini. Okey, so nak beli dekat area Pasar Borong sana. Kejap. Pasport bawa tak? Bawa. Bukti. Ya. Okey, cun. Kita drive, dia relax duduk sana. Belum lagi sampai sana. Ada rekod lah. Tunjuk tol tu dulu. Okey, sudah sampai. Kita sudah sampai dekat Pasar Borong. Hujan pula. Telur dah ambil, ni dah ambil. Nak ambil. Kat rumah ada tak? Tak ada. Ni ada cili eh? Kamu Tu, ada cili tu. Cap cili ke apa? tak cili. Oh, bukan ada cili. Cili brand. Yang nanti ni kau lagi. Tomato RM4.79. Buat kuih tiaw sup pun sedap kan? Buatlah kuih tiaw sup. Lantai punya kat sini. Ambil lah. Syok busuk. Yang mana? Ambil lah apa-apa, janji boleh mandi. Blow and off. Whitening. This one. Oh. Sama ni. Ni lah. Ni lah. Blow and Tu soft line. nak try apa? Ni apa? Best ke? Itu soft line je lah. Bau takut bau pekat nanti air. This one my favorite. Meja ada tak kat rumah? Curry ada berapa? Tu hari I dah beli, ada ke tak? Ambil cak ayam lah. Pernah makan? Tak sedap? Tak sedap. Kari ada kan? Itu dah beli kan? Nak try apa? Apa keropok mau? Boleh lah. Satu, dua. Nak berapa? Ambillah dua. Lain. Mr. Potato.
Ni ambil. Ada coklat kan? Ha? Vegetable. Oh. Mana coklat tak ada? Coklat tak ada. Ambil ni lah. Berapa lagi tak? Sardin. Sardin goreng nak. Sardin goreng. Nak kan? Sardin goreng dalam kicap manis. Ambillah satu. Cuba. Yes. Sos tiram ada tak kat rumah? Ambil yang light je lah. Ambil lah. Light sedap ni. Sos pak. Si kepala. Lapar. Ambil apa? Bila apa-apa janji boleh makan. Urus lah. So far beli dekat sini macam tak puas lah. Macam tak best. Harga nak kata murah tak adalah murah sangat, tapi tak best lah. So kena cari kedai yang best untuk kita beli barang dapur, terutamanya barang kering.